Aku ni sebenarnya jarang main game kat PC tau. Tapi lepas aku dapat laptop aku sendiri masa aku kat universiti dulu, aku dah start shock main game. Game pertama aku kat PC, of course lah CSGO. Tapi aku tak nak cerita pasal CSGO hari ni. Aku nak cerita pasal game PC adventure aku yang paling aku minat setakat ni, iaitu Far Cry Primal. So basically Far Cry ni dia ada banyak edition. Far Cry 1 sampai Far Cry 6, Far Cry New Dawn, Far Cry, macam-macam jenis Far Cry lah. Game Far Cry ni dia game FPS, maksudnya first person shooter adventure. Basically dia macam kau letak kamera kat kepala kau, pasal kau main lah sebagai karakter tu dan explore di open world. So game Far Cry Primal yang aku main ni dia unik sikit, sebab setting game ni dia buat pada zaman prasejarah dulu, lebih kurang 10,000 BC. BC tu before Christ. Kalau ikut kepercayaan agama Kristian, 10,000 tahun sebelum kelahiran Isa. You can make joke about that. So, dalam game ni aku memegang watak sebagai Taka. Dan dalam game ni ada 3 puak. Puak pertama, puak udam. Puak udam ni muka diorang memang betul-betul macam orang purba yang kita selalu tengok kat TV tu. Tapi masalah diorang ni cannibal, suka makan daging manusia. Mungkin puak ni suka mengumpat. Puak kedua, puak Izila, puak yang suka sangat main dengan api, seksa orang dengan api. Senjata diorang pun selalu berasaskan api. Kalau kau cari gaduh dengan puak ni, ibarat menuang minyak ke dalam api. Senang cerita memang diorang ni tak asuk lah dengan api. Dan last kali, puak Wenja, puak aku. Puak ni dia lembik sikit, selalu kena bunuh dengan lagi 2 puak tu. Sejujurnya aku berasa malu untuk menjadi puak Wenja ni. Tapi itulah karakter yang diorang bagi. In fact, puak kita orang ni berasal dari tempat yang diberi nama Oros. Tapi lepas kita orang selalu kena serang dengan lagi 2 puak tu, puak kita orang ni bertebaran kat muka bumi ni, hidup berpecah belah. Termasuklah aku, Taka. Jadi nak dijadikan cerita, satu hari ni aku pergi berburu dengan abang aku. Tapi buruan kita orang bukan kancil, bukan rusa ya tuan-tuan. Dan jauh sekali buru kereta tak payah load. Kita orang buru mammoth. Tahu tak mammoth yang dalam cerita Ice Age tu? Tahu tak kenapa mammoth tak boleh tepuk tangan? Sebab dia dah pupus. Jadi lepas je kita orang berjaya tumpaskan seekor mammoth, masa tu dah ready dah nak buat dinner untuk setahun, tiba-tiba kita orang diserang oleh Sabertooth. Harimau ni wah cakap lu besar mat. Setiap kali aku jumpa binatang ni, benda pertama aku akan buat, aku akan menyorok dalam sungai, sebab dia tak boleh berenang. Jadi balik kepada cerita tadi, Sabertooth ni serang abang aku dan abang aku mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sebelum dia mati, dia ada pesan kat aku. Weh, serius weh, hang carilah puak-puak kita kat Oros nun. Berapa kali aku nak habat kat hang tak tahu. So lepas aku siap tanah abangku tu, aku pun geraklah pergi cari tempat yang bernama Oros. Dia kata kat aku. Aku kata lah bedik. Disebabkan aku ni hunter, pemburu, aku ada kelebihan untuk jejak segala jenis jejak yang ada. Kesan haiwan, kesan darah manusia, tapak kaki kaum aku pun aku boleh detect dengan bantuan penunjuk arah dalam game tu. So dalam perjalanan aku nak ke Oros, aku terjumpa jejak tapak kaki kaum aku. Aku pun ikut jejak tu dan terjumpa seorang perempuan yang diberi nama Sayla. Masa aku jumpa Sayla ni, dia hampir nak kena baham dengan Sabertooth tau. So aku pun apa lagi? Cari sungai berdekatan. Tak. Aku selamatkan dia. Dan lepas aku selamatkan dia tu, dia pun bawa lah aku ke Oros. Dan dia suruh aku kumpulkan semua puak kita orang kat spot dia, kat tepi gunung. Sebab dia kata spot dia tu pot baik punya, pot selamat katanya. Masa tu Sayla ni dia ceritalah yang puak udam ni banyak bunuh puak kita sampai semua puak kita ni dalam ketakutan. Tapi Sayla ni dia pelik sikit tau. Dia suka kumpul telinga puak udam. Mungkin itu cara dia nak balas dendam, atau mungkin dia pekak. Aku pun tak faham dia tu. Masa aku on the way nak cari puak aku tu, aku terjumpa dengan seorang bomoh. Dan bomoh tu adalah daripada puak Wenja, puak aku. Nama bomoh ni Tensei. Masa aku jumpa Tensei ni, dia cakap, aku ni tengah berdoa, suruh Tuhan hantar makhluk yang paling ganas dan perkasa macam beruang, harimau bintang. Tapi aku pelik, yang muncul kat depan aku ni engkau. Tuhan tak berkenan lah tu. So basically dia rasa macam aku ni yang terpilih lah. Aku ni macam boleh mengubah takdir hidup puak aku. Lepas tu aku pun sembang-sembang lah dengan dia. Sini tak hujan encik. So lepas tu aku pun ajaklah bomoh tu pergi buat rumah dekat spot Sayla cakap tu, dan dia setuju. Apa yang paling aku suka dalam game ni, senjata-senjata kau semua style purba tau. Anak panah, hammer pakai batu, lembing. Jadi aku duk pakai senjata-senjata tu lah nak lawan puak udam. Tahu tak betapa susahnya nak bunuh pakai senjata purba ni? Kalau kau pakai machine gun, kau boleh spray je enemy sampai enemy tu mati. Tapi kalau game ni, kau kena always target kepala. Kalau target badan, geli pula enemy tu nanti. Jadi lepas aku dah bunuh ramai puak udam, spot yang Sayla cakap selamat tu pun semakin selamat. Jadi makin ramailah puak aku datang buat perkampungan kat situ.
Dalam game ni kau boleh jinakkan binatang-binatang tau. Cara dia kau baling je daging. Masa diorang makan daging tu, kau usap-usap kepala diorang, boom! Diorang jadi binatang peliharaan kau. Lagi tinggi level kau, lagi senang kau nak jinakkan binatang yang kuat-kuat. So binatang pertama yang aku pernah jinakkan adalah serigala. Aku namakan dia Ahmad Jaiz. Ahmad Jaiz ni cute tau first time aku jumpa dia. Walaupun masa tu dia nak makan aku, tapi sekarang dia ni sanggup mati untuk aku. Setiap kali aku nak pergi lawan puak udam, aku just perlu tiup whistle dan arahkan kat musuh mana yang aku nak diterkam. Ahmad Jaiz ni tak fikir panjang, dia terus datang terkam walaupun dia sendiri berisiko untuk dibunuh. Tapi kalau setiap kali nyawa dia low, aku akan suruh dia belah sebab aku tak sanggup kehilangan dia. Nak dijadikan cerita, satu hari ni aku ada kat tepi sungai menikmati alam Far Cry Primal yang sangat menakjubkan, dan tiba-tiba aku rasa rindu pula dekat Ahmad Jaiz. So aku pun tiup whistle aku. Kebetulan Ahmad Jaiz masa tu ada dekat seberang sungai. So dia pun datang dekat aku, dia terjun dalam sungai, lepas tu dia mati lemas. Ahmad Jaiz! Tidak! Janganlah kau bersedih, Taka. Kelak di syurga kita tetap... Wait, what? Makan. Aku namakan kau Ahmad Jaiz 2. Selain daripada segala, aku ada juga jinakkan Sabertooth dan Mammoth. Harap-harap bukan ahli keluarga Mammoth yang aku bunuh kat awal-awal cerita. By the way, mesti korang ingat, bosannya game ni. Nak gerak satu map nak kena jalan kaki. Bapa! Tak. Sebenarnya, kau boleh tunggang binatang yang kau dah jinakkan tu. Binatang yang paling best aku pernah tunggang adalah Sabertooth. Weh, laju mat dia. Sampai kan, pernah satu kali ni aku tunggang dia, aku ride bukan main laju tau. Lepas tu, oh, kita orang terlajak jatuh dalam gaung. Oh, dia pun mati juga. Nak dijadikan cerita, satu hari ni ketua udam dengan angkatan dia datang nak serang kampung aku. Tapi sebenarnya masa tu diorang datang, diorang just nak bagi warning lah, nak suruh puak-puak aku ni belah daripada situ. Dia takut aku lah tu, sebab aku kan dah bunuh ramai puak dia. And then lepas tu tiba-tiba si Saila ni dia cakap something dekat aku. Takar, kau kan hebat Takar. Kau confirm kau boleh kalahkan puak udam ni dengan binatang buas kau tu. Boleh pula dia kipas aku. Aku pun apa lagi, aku lari sekencang yang boleh pergi serang ketua udam. Lepas tu sekali ketua udam tu dia angkat, dia campak aku, bergolek macam tonggas. Lepas tu ketua udam ni bengang lah, dia pun suruh puak dia serang dan bunuh semua orang kampung aku. Tapi ketua udam ni dia malas nak ambil pot, so dia pun balik rumah dia. Dia biar budak-budak dia je buat kerja. So berperanglah aku dengan puak udam ni sebab terikut cakap si Saila ni. Tapi tak apalah, sebab last kali orang kampung aku menang. Walaupun aku yang bunuh dalam 3/4 daripada udam tu, tapi tak apalah, orang kampung aku menang. Lepas tu si Saila ni tak puas hati lagi sebab dia bengang ramai orang kampung dia mati. Dia cakap kat aku, Takar, aku nak telinga ketua udam tu. Aku macam, tu kena tunggu 3-4 hari bekerja lah. Saila ni dia main cakap lepas je tau. Semua benda nak suruh aku buat. Jadi sementara nak buat preparation nak pergi serang ketua udam tu, aku jumpa ramai jugalah puak aku yang bertebaran dekat peta tu. Macam Jema si Hunter, Karush yang pandai hand to hand combat, Tapi muka dia macam Chuck Norris sikit. Lepas tu banyak lagi aku jumpa. Tapi dalam ramai-ramai tu, yang paling function sekali, aku dapat tangkap salah seorang daripada puak udam yang pandai buat bom. Bukan macam bom atom tu, tapi bom dia macam bom yang boleh buat orang jadi gila. Bom yang kalau aku baling dekat musuh, pihak musuh tu akan serang puak dia sendiri, tapi dengan 100 kali lebih agresif. So sebagai seorang businessman purba, aku dapat rasakan yang Mamat ni function terus. So aku pun jadikanlah dia orang kampung aku. Tapi lagi sekali, Saila tak puas hati. Dia marah aku simpan puak udam kat dalam kampung aku tu. Nak dijadikan cerita, satu hari ni Saila dengan orang kampung ni ikat Mamat bom tu dekat batu tepi sungai. Dia orang nak seksa Mamat tu dengan cara tunggu air pasang, nak bagi dia lemas. Nasib baiklah aku sebab sampai untuk selamatkan dia. Itu properti aku, kau tahu tak? Suka hati je nak bunuh. So aku pun marahlah orang-orang kampung tu. Aku ungkit lah yang aku yang buat kampung ni kot. Korang tahu tak, kepakaran dia ni boleh ubah nasib puak kita. Biasa dia ni. Okey, ingat tak cerita si Saila nak telinga ketua udam tu? Dia serius tu, aku ingat dia main-main. Dia suruh aku serang rumah ketua udam tu. Aku tak ada pilihan sebab bukan aku yang buat game ni, so aku pun pergi je lah. Tapi Saila ada pesan yang rumah ketua udam tu dilindungi oleh satu bau yang akan peningkan aku. So dia suruh aku cari satu herba yang kalau aku makan, aku akan kebal terhadap bau tu. Dan ironinya, herba tu dekat je dengan kawasan si ketua udam tu. So long story short, aku pun cari herba tu dan aku jumpa herba tu. Tiba-tiba aku kena ambush, pengsan, sedar-sedar je dalam sangkar.
sangkar, kena tangkap dengan ketua udam. So masa aku dalam sangkar tu, ketua udam ni datanglah ziarah aku, bawa anak sulung dia. Tengok Along belajar rajin-rajin. Kalau tak jadi macam dia ni YouTuber. Tapi somehow aku berjaya lepaskan diri daripada sangkar tu dan balik ke kampung aku balik. Dan aku tunjuk herba tu kat Saila. So Saila pun happy, aku pun dah penat. Lepas tu rasa macam nak landing, nak power nap sekejap. Lepas tu Saila ni datang. Kau kan dah ada herba tu, asal tak serang lagi rumah ketua udam ni? Dengan nada pertanyaan. So aku pun bangun balik dan siap-siap nak pergi serang rumah ketua udam tu. Jadi macam biasa aku ceroboh kawasan rumah ketua udam, lawan semua puak-puak dia seorang diri, seorang pun tak ikut aku. Dan akhir sekali, final battle yang epic menentang ketua udam. Ketua udam ni bapak tough doh. Aku tembak ais glacier yang ada dekat atas kepala dia. Ais glacier tu jatuh kena dia, nyawa dia hilang 15 HP je. Masam betul. Tapi of course lah aku dapat kalahkan dia. Aku kan main character selepas 15 kali percubaan. Jadi lepas aku selesai lawan dengan ketua udam tu, dia memang dah injek teruk. Lepas tu dia terduduk menunggu saat nak mati. Dan masa tu dia sempat grab anak dia yang baru lahir. Dia cakap dia nak bawa baby dia tu mati sekali. Tapi last dia tak jadi buat macam tu sebab anak sulung dia datang halang. Lepas tu dekat hujung ayat dia, dia suruh aku jaga anak-anak dia. Dah jadi satu kerja pula jaga anak orang. Lepas tu ketua udam tu pun mati. So macam itulah cerita dia. Akhirnya Puak Wenja digeruni dan dapat hidup dengan aman. Cuma ada satu masalah lah. Aku sekarang bela anak orang yang aku bunuh. So mungkin dia akan balas dendam kot. Hi guys, so mungkin korang tertanya-tanya apa yang jadi dekat lagi satu puak. Kan ada 3 puak. Aku dah cerita pasal puak udam dengan puak aku sendiri, iaitu puak Wenja. So mana lagi satu puak? Puak Izila, puak yang suka dera orang pakai api tu. Sebab video ni dah panjang sangat-sangat dah, aku decide untuk pendekkan. Tapi kalau dapat sambutan, mungkin aku akan cerita apa yang jadi dengan puak Izila tu. Okay, so macam biasa aku akan perkenalkan karakter untuk komik aku yang akan datang. So ready Get set. Karakter yang seterusnya adalah